السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidakkah sampai lagi? Tak sampai lagi kau? Belumkah sampai? Lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bahawa mereka khusyuk, merendahkan diri, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala bizikrillah, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku, yang turun daripada perkara yang benar. Dan janganlah mereka itu, yakni orang-orang beriman, menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum daripada mereka, yang mana fatala alaihimul amad, panjanglah di atas mereka itu al-amad oleh masa, zaman, umur mereka itu panjang. Akhirnya faqasat qulubuhum, maka jadi keraslah oleh hati-hati mereka itu. Di surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesyukuran sehingga-hingganya, dengan sebanyak-banyaknya lafaz-lafaz pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab nikmat-nikmat Allah Taala yang terlalu banyak. Ya Allah Taala curahkan kepada kita, sama ada yang umum ataupun yang khusus, ataupun dengan apa-apa saja pembahagian nikmat yang mutasilah, yang munfasilah. Yang mutasilah duk berhubung, bertakut dengan tubuh badan kita, mata, telinga, kaki, tangan kita, duk ada tubuh badan kita. Ini yang lebih dahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan nikmat munfasilah. Nikmat yang munfasilah, nikmat yang lain daripada tubuh badan kita. Anak kita, harta benda, itu nikmat yang berasingan daripada tubuh badan kita. Itu dikemudiankan. Yang didahulukan ialah nikmat hok ada di tubuh badan kita, sama ada zahiran wa batinan.
Hak batinan ke dia? Pemikiran kita, perasaan kita. Semua tu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita boleh sayang anak kita. Tu nikmat. Macam mana kalau kita tak boleh nak sayang kepada siapa-siapa dia? Cuba kita kaya sikit. Kadang-kadang nak wipah suatu perkara dia kena kaya juga. Cuba kita kaya. Kalau kita ni tak ada perasaan saya. Tak boleh nak sayang kepada pasangan kita. Tak boleh nak sayang kepada anak-anak kita. Tak boleh nak sayang kepada siapa saja. Lagu mana? Kosonglah jiwa kita. Tak boleh nak hidup kita. Binatang pun ada perasaan kasih sayang. Jadi alhamdulillah, dengan segala curahan nikmat Allah Ta'ala yang khusus dan juga yang umum dan yang muttasilah, yang munfasilah dan macam-macam lagi cara-cara pembahagian taqsimun ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Cara pembahagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambo nombor satu sekali yang nak ucap terima kasih banyak kepada Tok Iman Syafiq yang sudi terima kedatangan ambo. Begitu juga Tok Imam Modo, malam ni ambo dapat jawab. Ambo duk tertanya-tanya tapi ambo ni berat mulut nak menanya. Ambo duk pergi mengajar masjid anak Imam, ambo kata bapa tak ada. Tok Imam Modo sanilah jadi tim. Ambo pun tak ada duk menanya siapa-siapa dia. Lama dah lah banyak dekat sebulan dah kok. Berapa kali dah bila mari sini tengok dia jadi tim. Patut pun. Jadi tak payah tanya orang. Akhirnya Allah Ta'ala beri jawab. Jadi ada juga anak murid ambo SU Ustaz Syahir. Jadi ambo syukurlah alhamdulillah bahagia. Jadi terima kasih belaka AJK Masjid dan hok paling khusus lagi ambo nak terima kasih banyak-banyak ialah hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada malam ni. Yang menjadikan ambo sangat berbahagia. Dia tak ada sumber kebahagiaan ambo ni sebagai seorang muallim, seorang guru ialah ada orang nak belajar dengan ambo. Allah, benda ambo takut. Daripada gitulah ambo duk berdoa dengan Tuhan. Janganlah tak ada orang sudi lagi nak belajar dengan ambo. Kalaulah tak ada orang sudi belajar dengan kita, jadi apa arti lagi ilmu kita yang kita belajar bertumah sapa berpuluh tahun. Kalau untuk qadar kita saja, tak mengaji banyak pun tak ada apa tu. Maka dengan sebab itu sekali lagi ambo nak ucap terima kasih banyak kepada semua para hadirin dan hadirat kerana maknanya kita sama-sama meraihkan panggilan-panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni semua ni ialah hak Allah Taala nak. Yang Allah Taala tuntut kita pakat mari. Mana ni? Rumah Allah Taala. Inna fil ardi buyutil. Atas muka bumi ni ada rumah-rumah Allah Taala. Wa anna buyutillahi subhanahu wa taala al-masajid. Dan sesungguhnya rumah-rumah Allah Taala di atas muka bumi ni ialah masjid. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata khairul biqa al-masajid. Sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ni masjid. Tak ada dah lebih daripada tu. Jadi kalau kita sudi mari ke masjid, kita berlama-lama duduk di masjid, bermaknanya makna kita cari benda hak molek, benda hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita duk handle di kita kepada kebaikan memang hak Allah Taala duk cadel nak beri semua kepada kita manusia. Tapi manusia tu tak berapa sudi. Tak mahu dekati rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak mahu mendekati, mendampingi orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Taala. Siapa dia? Para alim ulama. Wak jauh hati dengan tok-tok guru dengan makna kita rasa tak perlu, tak penting. Padahalnya makna di sana yang benda yang kita tidak nampak dengan pandangan mata kasar kita ni. Apa yang kita dapat orang panggil nikmat sekarang dengan kesejahteraan apapun itu antaranya ialah mana berlaku kemaksiatan yang bermaharajalela mungkarat berwasa Jadi pada patut kita semua ni kena bahala ada juga Tapi kerana Allah Ta'ala melera lagi ada para alim ulama kita tak berasa benda-benda lagi tu yang menyempurnakan segala hukum amal fardu kifayah. Kita tak nampak benda ni. Sebab itu kita tidak cukup berterima kasih kepada para alim ulama. Bahawa buat bahaluh pula. Yang kita sayangi ialah pemain-pemain bola sepak. Artis-artis. Yang sebahagian daripada mereka ialah minal kufar, orang kafir, bukan orang Islam. Orang Islam kita tak sayang, tak kasih. Orang bukan Islam atas dasar nama minat. Minat je. Lepas tu beci. Dia minat kat mana saya lah. Itu maknanya benda-benda yang kita kena jelas sebagai seorang orang makna beriman. Jadi ambo mari malam ni jadi muwafaqah lah orang panggil ni. Ting ambo ada anak murid ambo dia mari berjumpa dengan Tok Imam dan Tok Imam pun boleh jadi
Maknanya dengan kata-kata dia saat ni, makna dia sukalah hamba mari sini. Dan hamba terima kasih banyak sekali lagi. Dan ni adalah malam yang kedua dia panggil program hamba ni, dia panggil Jaulah Ilmi, Jelajah Ilmu. Sepanjang bulan 8 hamba terpaksa kosongkan jadual hok biasa ni. Malam ni ada hamba ada mengajar ni. Semalam pun ada semalam di Masjid Bukit Bidar. Jadi hamba bawa tajuk semalam maknanya bahaya penyakit warisan. Nampak-nampaknya ayat yang hamba baca saat ini pun adalah salah satu daripada penyakit warisan juga. Dan itu saya tak disengaja dipanggil munasabah dipanggil. Dia dipanggil kalau dari kita tajuk demi tajuk dia kena ada munasabah. Perkaitan antara tajuk yang sebelum dengan tajuk. Begitu juga surah Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah di akhir ayat. Apa munasabah? Maknanya lepas Al-Fatihah tu Al-Baqarah. Sudah Al-Baqarah, Ali Imran. Apa munasabah lepas daripada Al-Baqarah, Ali Imran? Apa munasabah lepas Ali Imran, An-Nisa? Apa munasabah lepas daripada An-Nisa, Al-Maidah? Dia ada munasabah perkaitan. Jadi hamba pun secara tak sengaja, bila anak murid hamba tu, bila dia cari masjid-masjid, untuk hamba gila hadir, dia minta tajuk lah, hamba pun berilah tajuk secara spontan berlaku. Jadi malam ni ialah tajuk dia perlombaan yang menguntungkan. Tapi ayat saat itu dia tak siapa lagi tu. Tengoklah siapa kodok ni. Jadi hamba sebenarnya hamba tu rasa bimbang juga, rasa takut juga ni. Hamba tak menyusuh kepada adik kakak ni. Maksudnya dengan berlama-lama ni. Hamba tidak berniat untuk nak ceramah sampai pukul 10 ke berapa tak ada ni. Kalau paling lama pukul 9, kalau lebih tu hin-hin lah. Tapi kalau dia semua dia kata makna terus ke belakang pakak terus ke. Tak apa pukul 11 pun hamba sanggup ni. Tapi hamba kira hok golik lah ni. Maknanya hamba sendiri pun maknanya tak mau membebankan kita. Kerana kalau dah terlalu banyak sangat dia jadi berjeluak juga ni. Itu makna hamba insya-Allah hamba mana haraplah bahasanya apa yang hamba nak sampai tu makna siapalah kepada adik kakak semua di sini ni. Jadi terus direct kepada makna tema yang nama bawa makna sebagai pembuka bergori mana kepada makna kuliah hamba lah pada malam ni yang hamba sebut saat ni dalam ayat ni dan ayat seterusnya ni adalah berkaitan dengan satu penyakit dulu. Kalau semalam penyakit warisan itu ialah tak lain bukan ialah asyuhun. Hamba duk baca, hamba duduk bahas sifat syuh ataupun al-bukhlu. Penyakit kedekut kelorek, kedekut, kopi atau bahasa Kelantan. Itu satu penyakit yang bahaya. Dalam Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, berkaitan dengan kedekut. Ada makna Allah Taala menempelok sebahagian daripada orang di zaman Nabi. Yang pergi kemah-keming hartanya sitik rabuk tak menitik kepada agama, kepada orang-orang susah. Lalu Allah Taala menegur. Maksudnya itu sebagai satu benda yang panggil mencampurkan diri ke lembah kebinasaan. Sehingga maknanya selepas daripada Nabi wafat ada orang kemudian tu dia tak berapa faham ayat ni. Ketika itu sahabat masih ada lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam satu peperangan mana tentera Islam soft, maknanya ada makna soft tentera Islam, kemudian di hadapan sana ada soft tentera musuh kufar. Ada satu orang tentera Islam nyogi terke pergi masuk dalam barisan tentera musuh. Lalu beberapa orang tentera Islam yang mengatakan dia telah mencampakkan dirinya ke lembah kebinasaan. Abu Ayyub yang masih hidup lagi dan ada dalam medan peperangan itu, dia kata, demo ni salah ayat ni. Bukan begitu dia kata. Itu ada dalam Sahih Muslim yang membaca hari Ahad dan juga hari Selasa lepas Zuhur pukul 2. Ada live-nya tu. Jadi hamba baca kitab mana malam 10 suku balik 10 suku lah. Malam ni dok lah, malam Jumaat tak ada. Jadi mana malam Ahad, malam Senin, malam Rabu tu pukul 10 suku hamba baca kitab, ada live juga yang terdiri daripada tu dah tempat hamba Tok Imam sebut sana ni manhal nushi hamba buat makna lepas Zuhur dan kita dah ni pun ada kuliah muslimat. Kemudian orang panggil ada permintaan daripada isteri para tolabah kita yang merupakan ustaz-ustaz juga dok pergi mengajar sebab tu 10 suku Kemudian mau ni pun termasuklah ustaz mai kita ni. Maknanya juga antara pelajar yang bertumah belajar dengan hamba waktu malam jadi ada permintaan zaujat, maknanya isteri pelajar-pelajar sekarang nak belajar juga. Ni hok mengaji kitab. Kitab macam kita duk mengaji di pondok, kitab besar maknanya ada hok kuliah muslimat tu untuk hari kapur kita buat juga 2 kali seminggu Jadi maksud oleh kerana ada permintaan muslimat itulah kita nak
Ada dah binaan dia tu, kangkau binaan dia, cuma kita nak rikun dengan cermin dan nak beri keselesaan supaya ada makna pelajar-pelajar Muslim makna boleh hadir lah. Makna bersama para azwaj mereka dengan suami mereka. Baiklah, ayat yang mau baca saat ni. Firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladina amanu. Tidak siapa lagi kan? Kata kau ni, orang zaman sekarang mendabik dada, ini zaman IT, ni semua maklumat di hujung jari. Tapi kadang-kadang banyak maklumat yang penting dalam agama tak tahu. Mana aktiviti yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini, Gabriel. Aktiviti mata dengan mata. Zaman dulu, amba ingat lagi masa budak dulu. Boleh jadi sini ada getah, ada kebun getah. Ada ni, patah ni. Jadi kalau alah ke darat mana dia ada kebun getah, metak getah. Nak buat getah keping, lah ni orang getah boleh tak ada getah keping. Petak buh dalam Messi, juga waktu bib mana petak pula. Zaman sekarang orang metak muka lahir, sepanjang masa di mana sahaja kita melihat semua orang metak dan metak. Tapi kita kena berhati-hati apa kerja buat kita tu dalam pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah itu menjadi apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana sa'yukum mashkura, adalah usaha kamu disyukuri, dihargai oleh Allah Taala, makna diganjari oleh Allah Taala dengan balasan yang sepadan lah, yang seimbang, bahkan yang lebih daripada padanannya. Pada ayat ni Allah Taala sebut alam ya'ni lil ladina amanu. Tak siapa lagi kau bagi orang beriman bahawa dia antaksha'a qulubuhum, bahawa dia ni hati dia boleh khusyuk, boleh tunduk patuh bizikrillah, dengan menyebut nama Allah Taala. Dengan maksud zikrillah itu maksudnya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak siapa lagi kau berita pengajar yang membolehkan mereka itu tunduk patuh kepada Allah Taala dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa ma nazala minal haqq. Tak cukup lagi, tak siapa lagi kau beritahu bahawa mereka ini, maksudnya dengan apa untuk mereka boleh taksya', boleh tunduk patuh kepada Allah dengan apa yang berlaku daripada segala kebenaran, makna menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala menyatakan wala yakunu kalladhi na'utul kitana min qabl. Janganlah mereka itu menjadi, yakni orang yang beriman, janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang dahulu yang diberikan kitab, yakni min Bani Israel, orang Yahudi. Min qabl, daripada dahulunya, Gabriel, yakni fatal alaihimul amad. Allah Ta'ala beri kepada mereka umur yang panjang, 400 tahun, 500 tahun, 900 tahun. Tapi apa yang berlaku? Adakah dengan sebab umur mereka yang panjang, maka ibadat mereka jadi banyak? Masa yang banyak bermaknanya boleh buat ibadat banyak dah. Fatal alaihimul amad. Panjang dari atas mereka oleh amad, oleh masa, tapi akhirnya apa dia? Mereka terkena dengan penyakit tulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni maknanya duduk kata lambat lagi nak mati. Mungkin umur dia tahu dah umur 100 tahun, lambat lagi. Kerana wali orang zaman tu 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Macam kita sekarang, umur 30 tahun, 40 tahun. Ambo muda lagi, lambat lagi. Kalau nak go dulu, orang 60, orang 70. Jadi maknanya, rasa sedap hati, rasa selesa, tu bahaya. Rasa selesa, rasa aman, makna sedap hati, bahasa tidak akan mati dalam masa yang terdekat, itu dia panggil amal. Panjang angan-angan. Bersandar kepada apa? Kemudian, aku masih muda. Bersandar kepada reputasi kesihatan. Aku sihat, orang lain semua ada berlaku dah penyakit-penyakit. Kaya raya berlaku dah dengan penyakit. Aku maintain molek lagi. Jadi, kalau nak go, orang lain, hok sakit, jauh lebih teruk daripada aku. Padahalnya Allah Ta'ala tunjuk banyak dah. Orang tua mati. Orang muda tak mati, mati kok. Budak-budak mati. Pas kalau orang sakit mati, pas orang sihat tak mati. Tak mati guano, dia duduk jaga abang dia dalam ward. Abang dia ni sakit, jenis nyakit teh, masuk ward semua. Abang dia duduk dalam ward, duduk atas katil, duduk. Dia turun naik sebelah litah jalan pergi mari, kabar-kabarnya tepuh ke kereta ni. Dia tak ada penyakit berapa dia. Dia mati, abang dia tak ada kena tepuh ke kereta, duduk dalam ward, kereta mana nak naik. Jadi maksudnya ialah yang duk jaga orang sakit tu dia dulu mati. Jadi di atas dasar apa? Di atas dasar apa untuk kita rasa selesa? Siapa-siapa dia pun tak boleh rasa selesa.
Jangan kita main perasaan koya kata, ni tak ayah ni, tak lama dah ni. Kabar-kabar kita dulu. Jadi maksudnya ialah tidak ada masa untuk kita menangguh-nangguhkan amal. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid, ni surah Al-Hajar ayat yang keempat. Hak ni dia panggil ayat ni ayat orang panggil ke mana ni? Orang panggil mecok mana ikut mana gitulah. Kadang-kadang ibu bapa pada dia ferah dah dengan anak dia tak dengar kata berdoa. Ikut mana gigak ni. Ikut ni. Aku tak secah go dah. Lagu tu. Zarhum tinggalkan akan mereka itu. Ya'kulu makan sedap-sedap seronok makan situ restoran ni. Wa yatamatta'un dan bersedak-sedak ni. Wa yulhihimul amal maka melalaikan akan mereka itu oleh amal. Apa dia panjang angin-angin. Koya ni. Mana nak begotu, nak begoning ni. Dan yakin tidak akan mati dalam masa terdekat ni. Maka fasawfa ya'lamun Allah Taala kata nanti mereka akan tahu akibahnya macam mana. Tak apalah ni kaya lah ikut dia lah. Tak sudah cara lah. Biarlah dia duduk nakal. Yalok ke dia lah dia makan. Dia nak sedap-sedap, nak seronok-seronok. Duk buat maksiat berapa ikut dia lah. Melalaikan akan mereka itu oleh amal panjang angan-angan. Itu dia panggil penyakit angan-angan di bawah. Dari kitab tasawuf. Dalam kita apa nama? Minhajul Abidin. Mana bak amal ni panjang lebar. Ni, detail. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali berbicara tentang amal. Itu penyakit. Panjang angin-angin ni dia maksud dia, kita yakin kita tidak akan mati dalam masa terdekat. Itu dia panggil panjang angin-angin. Cara supaya kita tak, dan ia adalah, dia panggil dosa mahdun. Dosa, semata-mata dosa. Bagaimana cara untuk kita tidak jatuh dalam panjang angin-angin? Dalam hati kita sejak kali kita ingin melakukan perkara pada masa akan datang, qasad makna dengan masyiatillah, insya-Allah. Dalam hati. Maka walaupun kita merancang 10 tahun lagi tak jadi panjang angin-angin. Sebab dalam hati kita kata insya-Allah kalau Tuhan kandok. Dan solusi yang kedua Imam Ghazali berikan ialah kita kaitkan dengan syarat kebajikan. Bagaimana? Kalau ada kebajikan pada pukul 10 malam nak pergi makan roti canai. Dalam hati biar ada insya-Allah. Ataupun kalau ada kebajik maka tak jadi panjang angan. Sebab kita kait dengan kehendak Allah Taala. Apa salahnya tentang amal ini? Mana tempat duk jadi salah? Bila kita yakin kita tak mati dalam masa terdekat. Contoh kita ambil masa dekat. Pukul 10 malam ni. Kita yakin kita tak akan mati lagi. Boleh jadi ya, itu berlaku kepada kita. Tak akan nak mati dah kita malam ni. Pukul 10. Apa salahnya? Kalau kita yakin kita tak mati lagi pukul 10 malam ni. Apa salah? Salah dianya ialah seolah-olahnya kita tahu rahsia Allah Ta'ala. Setengah daripada kerahsiaan yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala kepada ajal kita. Dan orang Arab kata al-maut kasabun. Mati itu seperti binatang buah. Yakni binatang buah dia menerkan mangsanya tanpa diduga, dijangka, disangka oleh mangsa. Kabar-kabar gah. Ada dulu zaman kita baca surat khabar dulu di Gomose. Orang duk morang kita. Kabar gah gimana? Tak ada apa-apa. Kalau dia tahu tentu dah dia lari culu dah ni. Ni mana mati lagi tu ada orang tak boleh nak terima mati. Siapa dia nak tapa kepada ni jameh ada dah telefon tangan besar. Boleh buat kata pala ke duk. Orang ada ni jalan agak sehingga kebat tangan lah ni. Moga dia ada telefon, orang tak ada. Dan ni orang ada telefon belakang ni. Jadi ni pada pukul 10.30 malam. Orang mari royak. Kalau berita apa pun orang pergi royak. Ada dah telefon rumah ni. Pergi royak kata, ada orang royak tu email tak ada dah. Mewah muka dia, colek mata. Mengkecek molek sikit, aku tak apa ke. Saning baru aku semaya belakang dia semaya hajar. Itu dia. Dia tu email ni dia jenis orang juru, orang betul, dia tak kecek banyak. Yalah dia tu maknanya ni hok sakit dalam tubuh badan orang mana kita tahu ni. Dia tu dah adalah jantungnya sakit jadi ni. Bini dia duk cerita dia kata dia duk lari dah habis dia tak sogilah semaya isyanya ni. Duduk nampak duk pergi dada, duk ketak-ketak dada ni. Tapi dia tak apa, ada semaya ajak pula ni. Kecek pun ni ketak-ketak dah. Bini dia memang duduk bimbel, duduk hati rasa dah. Nyogi juga ke dia. Naik basikal je macam ni.
di masjid jadi imam. Nah, jadi orang betul dia tak hati-hati nak menhampurkan permintaan. Kalau tak ada kerana sembahyang hajat saat ni boleh jadi dia tak pergi dalam masjidnya. Tapi kerana dia dah terima dah orang panggil pelawak untuk sembahyang hajat nah. Walaupun dia sakit dia tak oyak kok ke. Nah jenis orang betul ni dia tak oyak kok ke. Nya senyum jumpa ke. Ha? Selesai sembahyang hajat di rumah orang. Kawan ni sembahyang hajat duk belakang tu imam. Sudah tak baru sahabat rumah, tak ada sahabat setengah je. Alih-alih hari raya tu imam mati, nak marah lah dia nyo. Mu ni kecek gapo dia, nak marah. Dia tak percaya. Dak hok orang gi royak mati tu bila learning. Hok mu sembahyang hajat tu tadi. Antara mati dengan hidup tu dia satu saat ya. Tidak gitu kan? Orang hidup kemudian dia mati. Tidak, satu detik je. Beza dia. Memang begitulah sifat mati. Kesebum. Mati ni dia datang secara mengejut. Sebab itulah kita tak boleh sedap hati. Bila tak boleh sedap hati tu kita sentiasa standby. Makna bersedia dengan berkelak untuk berjumpa dengan Tuhan seksa. Sebab tu lah ni kalau boleh call dulu kepada malakul maut. Boleh minta atau boleh warasywah ke maknanya. Sebab kita belum bersedia sebenarnya. Sebab apa kita takut mati? Sebab kita belum bersedia. Kalau kita memang dah bersedia dah dengan segala perintah-perintah agama, jadi dia tak kisah. Orang dia tak kisah bila Tuhan nak ambil nyawa dia tak kisah. Apatah lagi dengan kehidupan zaman lalu ni dengan penuh kekeruhan, mungkar berluasa, maksiat bermaharaja lela. Bagi orang panggil yang orang panggil jiwa agama dia tak suka kehidupan yang berada pada zaman kita sekarang ni ada. Orang nak seronok, nak berhibur dengan kehidupan kan. Seronok ni. Jadi kalau dibandingkan dengan negeri lain, bunyi mana ada kata-kata tak suka balik Kelantan. Sunyinya, tak ada hiburan, tak ada. Tu dia. Tu beza. Tapi kalau orang tu ialah fikrah agama, jiwa agama, tak ada orang panggil seronok kan melampau, hiburan melampau. Itulah yang jadikan dia tu lenet, seronok, suka. Itu tak samalah. Alih-alih kata, tak suka, balik Kelantan ni tak suka. Tak ada seronok-seronok, tak ada suka-suka. Tu. Sebab demo tu, fatala alaihimul amad ataupun saat ni maknanya wayulhimul amal melalaikan akal mereka tu oleh sebab amal. Satu masa Sayyidina Anas meriwayatkan maksudnya satu masa makna khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan beberapa khat Rasulullah garis atas pasir. Anas cerita. Anas ni budak khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Anas cerita Nabi garis beberapa garis di pasir. Kemudian Nabi kata hadzal amalu wa hadza ajalu. Garis. Nabi pun tunjuk garis ni. Ni amal. Amal apa dia? Panjang angin-angin. Wa hadza ini ajaluh ialah ajalnya, ajal seseorang. Maka fa bainama huwa kadzalika. Maka duduk tengah-tengah orang tu seorang hamba saat ni duduk dalam keadaan duduk koya, duduk berangin. Lepas pada koya dia korang. Kecek korang lah. Sebab dia mari daripada koya tu terbit dia. Duduk koya begitu macam-macam. Dalam keadaan duduk berangin-angin begitu. Iz ja'ahu al-khatul aqrab. Tiba-tiba datanglah oleh garisan yang terlebih dekat. Bila kita tengok cara hadis dia ialah yakni garisan ajal dia. Sebab ma'atin itu qarib. Benda yang akan datang dekat, benda yang kita tinggalkan jauh. Kelmarin, esok kemarin dulu. Jadi hok kelmarin, jadi esok jadi kelmarin. Apa? Esok ke pula dia jadi kemarin dulu dah. Kita bila hok benda kita tinggal tu kau jauh. Hok benda, hok dapat kau dekat. Dalam keadaan dia tu duduk koya, duduk berangin-angin, tiba-tiba datang akan dia oleh al-khatul aqrab. Garisan yang terlebih dekat. Gap dia. Dalam syarah dia sebut al-ajal. Ajal. Maknanya mati dia dalam keadaan tak ada buat apa-apa. Daripada apa? Persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dalam hadis yang lain Nabi kata la yazalu qalbul kabir. Sentiasalah hati orang tua. Sentiasalah hati orang tua syabban.
jadi muda. Tubuh badan tua dah. Ni janggut sorak rambut, tak ada hok hitam. Macam hamba ni. Rambut pun balas tu juga. Ni. Gigi pun tinggal 2-3 ni batal ni. Bolehlah awak mamuh daging jamek ni. Poya-poya gerbe. Mamuh 2-3 kali terlegok, mamuh 2-3 kali terlegok. Oh nyanyo ke perut. Nyanyo ke maedah. Daging dia tak boleh mamuh 3 kali, dia kena 40 kali. Cendol tak apalah terlegok ni. Nyanyo perut gak berhempah pula orang panggil. Perut sana. Maka sebab itulah dia tak dia tahan lama. Jangka hayat mana perut tu sebab dia buat kerja menekeh. Samalah jantung kita bila dia menekeh, gapo-gapo dia perut zahir batin bila menekeh dia cepat rosaklah. Jangka hayat dia akan jadi pendek. Itu hak makom asbabnya begitu. Hak ajal hak Allah Taala rasa itu lain. Jadi Nabi kata sentiasalah hati orang tua itu syaban. Syaban makna muda. Muda sama. Gapo dia? Fisna ini pada 2 perkara. Yang pertama fi hubbud dunya. Pada cinta kasih kepada dunia menyebabkan dia jadi muda semua hati dia. Dan watulul amal, panjang angan-angan. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya mana hati orang tua tu jadi muda kira 2 perkara ni. Sebab kita duduk nak dunia, hubbud dunia, kasih kepada dunia dan juga panjang angan-angan itu makna dia umum. Jadi maknanya yang kita nak gapo dia sebenarnya. Hak itulah tu hamba telitah dah tajuk ni, tapi tak ada dah ni. Kalau ada lagi tajuk dia nya ialah ada belakang tajuk dah, ada beberapa lagi jelajah hamba. Tajuk seterusnya hamba letak maknanya kita kena tahu cerah apa hak kita, makna yang kita kena buat hak kita nak hidup di dunia gapo dia. Hak kita nak tu betul ke tak dengan hak Tuhan nak daripada kita. Ini satu tajuk yang khusus. Kalau buka tajuk ni dia lagi tajuk lah pulaknya. Ni dekat dengan laut, jatuh dari laut lah. Tapi duduk lagi-lagi, tak malai-malai, tak nampak. Jadi maknanya, hak tu apa sebenarnya kita nak? Kita hidup ni. Kita manusia. Soalnya kita kena tanya semua, apa tu hewan kita ni manusia? Kenapa Allah Ta'ala menjadikan sebahagian daripada makhluk dia satu bangsa yang nama dia ialah bangsa manusia? Kenapa Allah Ta'ala wujudkan manusia? Untuk tugasannya macam mana? Untuk tugasannya khusus. Dia soalan ni, kita kena tanya semua ni. Apa tu hewan aku pilih aku sebagai manusia? Walaqad karramna bani Adama. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam kerana Allah Taala anak Adam manusia. Allah Taala nak memuliakan manusia dengan gabriah, dengan kerja yang utama yang besar dalam kehidupan ini. Ya Allah Taala serahkan kepada kita manusia. Tapi kita ni oleh kerana kita tak tahu di mula lagi ataupun tahu dah, tapi jadi saat ni orang panggil wayulhihimul amal, menyebabkan jadi tergalik, jadi terlupa, lalu akhirnya hidup di dunia ni lari tajuk. Maka ramai sangat kalangan manusia sekarang hidup dalam keadaan lari daripada tajuk asal. Tuhan jadikan kita manusia. Allah Ta'ala kirim kepada kita Nabi kita Muhammad dan juga Rasul-Rasul yang lain. Untuk ajar kita macam mana jadi manusia dan demo. Tunjuk contoh bagaimana jadi manusia. Jadi kalau begitu maksudnya kita ni tak cukup manusia lagi lah. Memang lah. Tugas manusia kepada dia. Sesuatu benda itu dia tahaku apabila dia benar-benar berperanan, berfungsi sebagaimana posisi dia dan kejadian dia tu. Mata untuk melihat, tangan untuk ini semua ada peranan belakang. Dan kita manusia ada peranan kita. Yang kita sebut sebagai orang panggil mana tugasan yang khusus itu. Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, dalam muqaddimah dia. Alladhi khalaqa sab'an samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit. Dan daripada bumi seumpamanya juga maknanya balah tu juga maknanya 7 lapis juga. Apa sahaja yang ada di antara langit 7 hari dia. 7 hari dia ialah lita'lamu supaya kamu tahu annallahu ala kulli syai'in qadir. Itu isyarat kepada sifat qudrah. Namun maksud dia ialah ma'rifatullah wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan maksudnya Allah Taala meliputi dengan ilmunya akan tiap-tiap suatu. Itu merujuk kepada sifat ilmu. Tapi maksud dia dua-dua itu ialah maknanya ma'rifatullah. Tujuan Allah Ta'ala jadikan bangsa manusia ialah untuk mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pilih makhluk lain. Kalau bukit tak kenal Allah Ta'ala, kalau langit tak kenal Allah Ta'ala, itu tak mengapa. Tapi mereka semua kenal Allah Ta'ala. Sebab mereka tidak dijadikan untuk itu. Jenayah yang paling besar dilakukan oleh manusia terhadap Allah Ta'ala ialah tak kenal Allah Ta'ala yang menjadikan dia.
Yang kedua, tajuk kejadian manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia mereka untuk melakukan ibadat kepadaku. Kemudian ada pula terma syarat dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mana ni dua tujuan. Mana menjadi khalifah di atas muka bumi ini maksudnya ialah ni dua tugasan dia. Mengenal Allah Ta'ala, makhluk lain tidak dibebankan dengan taklifiyah ini. Kita manusia dan juga orang panggil melakukan. Itu tajuk kita. Biar kita tu setting molek tajuk, dia jangan kita sekali-kali lagi pada tajuk tu. Dengan apapun, dengan halangan-halangan yang menyebabkan dan juga dengan amal ini. Halangannya apa dia? Halangnya hok paling debek, paling nipis, paling kecil, paling rengeh yang menghalang seorang hamba Allah Ta'ala itu untuk masuk dekat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah kepada dia. Iradatul rohah, nak berehat, nak santai-santai, nak manjur-manjurkan diri. Malah nak bersusah payuh. Musim sejuk, musim hujan. Kita tak ada musim sejuk, musim hujan. Sejuk juga air ni. Macam ustaz mai kita di Mesir, musim sejuk ke? Maknanya tahu-tahu lah, musim sejuk. Air supaya air peti, nak ambil air semaya subuh lagu mana, mandi lagu mana. Itu perlu kepada mujahadah. Itu imtihan-imtihannya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kita tak tahu tajuk sebenarnya. Hok tahu tajuk tu dilalaikan oleh alhaqumut takatsur, melalaikan akan kamu oleh nak banyak. Kalau nak sikit tak lalai. Sebab kita nak banyak. Bila kita nak banyak, mana kita perlu ambil masa banyak untuk bekerja. Kalau kita nak sekadar untuk hidup dan itu sebagai wasitah kepada boleh buat ibadat kepada Allah Taala, jadi taklah banyak masa kita guna. Jadi akhirnya maknanya yang maknanya kita dah lari tajuk dan mana kita tak nampak tajuk sebenarnya kita hilang pucuk. Bapa kita hidup di dunia ni, bapa kita jadi manusia. Jadi itulah yang perlu kita tetapkan. Jadi kalau kita faham ini, makna tujuan hidup kita, matlamat hidup kita, baru bila pelajar-pelajar misalnya dia tahu matlamat dia belajar, makna dengan sebab tu dia ada makna tindakan-tindakan yang betul dengan tujuan dia. Bila kita tahu jelas matlamat kita, baru jadi betul tindakan kita. Maka janganlah menjadi apa-apa saja perkara tu sebagai penhalang daripada kita wusul ila Allah. Dia panggil sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya memanglah setiap dia manusia tu dia ada cara dia. Semua manusia itu dia ada kenampakan dia. Dia ada matlamat dia, dia ada tujuan dia, Tapi kita kena tanya, adakah tujuan kita, matlamat kita tu betul serupa dengan Allah Taala nak? Itu yang penting. Kita boleh meletakkan apa saja target, sasaran dan juga matlamat hidup kita. Tapi apa yang kita sasarkan, yang kita target itu, adakah benar, mana sadiqah, yakni dengan apa yang Allah Ta'ala nak kita jadi manusia ni. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 148. Likullin wijhatun. Nak siapa dah, nak siapa dah. Jangan bimbang, jangan goba. Nak siapa dah. Likullin wijhatun. Bagi tiap-tiap ummah itu likulli ummatin. Bagi tiap-tiap ummah itu wijhatun. Ada hala tuju dia, ada arah yang ditujunya, ada kiblah dia. Ayat ni dia sambung rentetan daripada sayaqulu sufaha, situ sak mula. Orang Yahudi mempertikaikan Nabi berpaling kepada Kaabah semula semaya. Nabi hijrah ke Madinah, baru ni hijrah. Semaya menghadap kepada Baitul Maqdis. Konon-kononnya nak ambil hati orang Yahudi, tapi orang Yahudi dia kata, oh parok Muhammad. Mau juga ada agama kita. Agama dia tak tahu nak semaya, tak tahu nak menghadap mana. Padahal perintah Allah Ta'ala nak ambil hati, mudah-mudahan mereka tak rasa jauh sangat. Itu perangai orang Yahudi. Dia buat isu semata. Dan sebelum daripada Allah Ta'ala memalingkan kiblat semula kepada Kaabah, Allah Ta'ala sudah menyatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lagi akan berkata orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia, seperti orang Yahudi lah. Allah Ta'ala panggil minas sufaha. Mereka akan berkata, apalah yang menyebabkan Muhammad ni paling kepada makna berpaling daripada kiblat hok dia duk semaya dah menghadap kat tu. Dulu dia kata Nabi Muhammad duk meniru dia. Bila Nabi Muhammad diperintah oleh Allah menghadap semula ke Kaabah, dia kata Nabi Muhammad ni Muhammad ni jenis bawa agama lagu mana kan ni? Jenis orang tak lekat unjak orang panggil ni saya tak lekat kerek orang panggil. Tak ada pendirian. Sekali menghadap kat tu, sekali menghadap kat ni. Pulak dah. Dia ada isu sama lah Yahudi ni.
Lalu ayat tu ada banyak lagi, kemudian sampai kepada ayat ni, walikullin wijhatun. Bagi tiap-tiap umat itu dia ada wijhah dia. Ada hala tuju dia. Ada arah yang dia dituju, ada kiblah dia. Huwa muwalliha yang ia beradab kepadanya. Tapi itu bukan itu soalnya. Mereka mempertikaikan Nabi SAW, orang panggil meninggalkan semaya menghadap kepada Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, mana Masjid Al-Aqsa, berpaling semula kepada Kaabah. Allah Ta'ala menjawab, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Soalnya dia bukannya kebaikan itu ialah kamu berhadap ke maghrib, ke barat, ke kepada. Bukan itu soalnya. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi albir kebaikan itu ialah mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Menghadap ke mana itu bukan soalnya. Bapa kita menghadap ke mana? Sebab Tuhan suruh kita menghadap ke Mekah, kepada Baitullahil Haram. Kalau Tuhan suruh menghadap ke tempat lain, kita menghadap ke tu pula. Bukannya maksudnya, Bapa Muhammad ni paling. Jadi, ayat yang seterusnya kita baca ini, Allah Ta'ala bagi tiap-tiap umat itu, memanglah dia ada wijahah berlaku. Tapi wijahah mereka itu, huwa muwalih yang ia berhadap akan dia. Tapi, maknanya, betul ke tak wijahah mereka itu dengan, hadaf mereka itu dengan, hadaf, wijahah juga hadap kita hadaf, bahasa Arab, hadaf, makna menghadap. Betul ke tak dengan apa yang Allah Ta'ala nak? Dengan sebab itu apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat. Apa yang penting ialah kamu berlumba-lumba melakukan khairat setiap hari, setiap minggu. Bangun tidur mula-mula, kita bangun daripada tidur, apa yang kita mikir apa dia? Mikir nak buat apa dia? Mikir nak gimana? Mengenai adakah benda itu khairat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mulakan hari kita dengan benda yang baik, barulah seterusnya pada sepanjang hari itu kita akan buat benda-benda baik. Sebab itu balasan Allah Ta'ala secara cash. Sebagaimana kalau kita mulakan hari kita bangun tidur, kita buat benda hak tak molek dulu. Lepas pada itu, Allah Ta'ala bayar cash pada hari itu, kita cenderung untuk melakukan benda-benda tak molek. Maka sebab apa kita kena berlumba-lumba kepada melakukan kebaikan? Sebab, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kepada maghfirah. Cepat-cepat lagi ambil maghfirah daripada Tuhan kamu. Cepat-cepatlah kamu kepada jannah, kepada syurga. Yang ini sebab-sebab yang membolehkan kamu tu dapat masuk syurga. Apa Tuhan suruh kita cepat-cepat ambil maghfirah dan juga makna bersegera untuk mengusahakan sabak kepada masuk syurga. Adakah kerana orang panggil maghfirah Allah Ta'ala itu adalah suatu orang panggil edisi, mana limited edisi, orang panggil edition. Maknanya orang panggil edisi terhad, mana stok tu tak banyak. Siapa dia lambat, dia tak dapat. Siapa dia cepat, dia dapat. Begitu ke? Bukan. Maghfirah Allah Ta'ala lebih luas daripada langit bumi. Lepas tu apa Tuhan menggesa kita cepat? Sebab kita tak tahu ajal kita bila. Itu isu dia. Mati kita boleh tiba-tiba. Maka apa jadi? Mana wa yulhihimul amal. Dia saat ni hadis saat ni Nabi kata ni, orang panggil kazalika duduk tengah-tengah, duduk kaya, duduk mikir nak buat tu macam-macam lah, nak beli kereta besar, nak buat kabar-kabar ni. Izja'ahu al-khatul aqrab. Datang garisan yang lebih dekat gap dia, wahwa al-ajal. Pok kita duk kerja tu banyak ni, tapi tak padan dengan ajal. Sebab kita tak tahu ajal kita. Maka dengan sebab tu kita kena bersegera, cepat-cepat. Berlomba-lomba untuk melakukan khairat, kebaikan. Maknanya aina ma takunu ya'ti bikumullahi jami'an. Ya'ti bikumullahu jami'an. Tak kira lah mu duduk mana, pasti akan datang oleh Allah kamu dengan kamu sekaliannya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu Allah Ta'ala kuasa. Walaupun orang itu mana duduk dalam satu tempat yang memiliki orang panggil pertahanan daripada apa-apa saja, sabak kepada kematian. Michael Jackson. Amor remaja zaman Michael Jackson. Dia buat satu balan dengan doktor dia setiap hari, maknanya dalam satu balan itu dia akan bermeditasi di sana. Dengan target dia akan hidup sampai 150 tahun. Tapi akhirnya meninggal dunia umur berapa? 50 tahun. Orang yang tak ada buat gapo-gapo, hidup sampai 100 tahun. Itu dia. Jadi itu garisan ajal kita tu, sangat dekat. Jadi makna tidak ada masa untuk kita untuk berangin-angin. Di mana saja kita berada pasti
datang oleh Allah Ta'ala dengan ajal kita. Jadi begitulah tuan-tuan perkongsian hamba dengan tuan-tuan dan puan-puan mana hadirin hadirat semua. Jadi makna dengan sekadar panggil ilmu hamba dan juga dengan kadar masa yang kita ada. Sebab hamba sebut sana lah, hamba tak mau menyusahkan jadi panjang-panjang tu. Jadi itu banyak dah kali itu maksud boleh kita orang panggil hadamkan maklumat-maklumat untuk kita jadikan sebagai titik tolak untuk kita bergerak orang panggil lebih laju lagi memacu kenderaan ibadat kita dan khairat mana matlamat kita dalam menjadi hamba Allah Taala yang terbaik, maknanya membanyakkan segala khairat wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Makna berbekallah oleh kamu untuk kehidupan akhirat yang aman dan sarmadan, tak ada kesudahan, dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa Allah. Takwa Allah itu apa yang kita amalkan daripada amal-amal Islam. Jadi itulah sebagai orang panggil perkongsi hamba mari sini sebagai buah tangan. Itu orang panggil di atas dasar at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Walaupun hok bela-bela tu hamba ada hajat, ada hajat lain sebagaimana Tok Imam sebut dah. Mana hamba royak betul-betul bahasa hamba mari sini bela-bela tu hamba nak orang panggil nak minta sumbangan daripada tua-tua dan juga puan-puan. Tapi sebenarnya tak kira lah boleh banyak boleh sikit, tu tak ada kisah. Yang menjadikan hamba paling bahagia dan gembira ialah kehadiran tua-tua dan puan-puan semua, dan hamba tengok penuh masjid ni, Allah habirin, hamba rasa suka dalam hati. Jadi kebahagiaan itu ialah dengan sebab kehadiran dan boleh ambil orang panggil sedikit sebanyaklah ilmu daripada hamba. Itu lebih besar daripada orang panggil hamba minta sumbangin tak ada apa-apa. Itu maknanya cumanya kalau boleh banyak jelajah hamba tu jajak masjid tu ni boleh lapar Kalau boleh lapar ni cukup dengan 100k je hamba naknya banyaklah audionya, tak ada lagi banyak perkara. Jadi mana 100k kalau lo ni projek masjid ni juta Jadi 100k hamba nak Jadi kalau boleh banyak alhamdulillah, mana hamba tak perlulah jajak banyak masjid sangat. Kalau sebelum daripada ni nak minta gapo-gapo pun hamba lokkan anak murid je. Hamba ni kalau kira hamba malu juga malu nak minta sumbangan walaupun untuk suatu institusi berasa malu juga. Dengan sebab tu anak murid hamba dia pihak dia tahu hamba malu. Jadi dengan sebab tu demo ni duduk mengajar demo pada dengan demo tu je. Dengan anak-anak murid hamba. Tapi kali ni hamba kena turun pada sendiri. Jadi itulah maknanya. InsyaAllah kalau boleh tak kira lah boleh banyak mana pun jadi makna kalau tak dapat sampai tak cukup lagi bulan ni hamba kena buat lagi Cumanya hamba rasa itulah sikitlah terkedu sikit kerana hamba terpaksa kosongkan jadual hamba. Itulah tempat hamba duduk mengajar tu. Supaya malam ni sekali sebulan semalam pun sekali sebulan dia terpaksa dikosongkan. Jadi tak ada lah bulan ni sebab learning tu maknanya alhamdulillah lah. Orang panggil majlis-majlis ilmu sangat rancak. Maknanya setiap ustaz tu tak ada orang panggil nak buat. Dulu kita ni seminggu sekali ustaz ngajar Tapi jari ada ustaz-ustaz boleh buat begitu dengan sebab apa? Permintaan yang banyak khususnya lepas daripada PKP dulu dah itu hikmat yang besar orang panggil dalam PKP tu ramai bila kita berjumpa masuk boleh berjumpa. Aduh ustaz dia kata lemah semangatnya, berasa tak mendengar, tak belajar Tak dengar orang duk mengajar. Suruh kau yang dengar orang duk mengajar di speaker masjid pun dirasa hingga lah. Rasa lahan dah Ni tak dengar. Maya Jumaat pun 4 orang, 8 orang, 12 orang. Apa namanya? Hijau lagi tu jadi rasa lemah semangat. Sebab tu daripada situlah timbulnya kuliah-kuliah secara online dan secara live. Dan itu di antara hikmat yang besar. Bila habis PKP, masuk 22, maknanya perkara ni terus berterusan. Itu satu benda yang molek lah. Kalau tidak, tak berlakulah dan akhirnya manfaatnya ramai boleh. Seluruh dunia lah boleh kalau. Tapi mana sudah kita berkecek bahasa Melayu, orang Melayu ialah Malaysia, Selatan Thailand, Indonesia. Jadi begitulah hasrat ambonyo. Mari datang bersama dengan ambo 2 orang. Anak murid ambo, Ustaz Osman juga, Ustaz Uwe tu. Pakai baju putih, dia lagu mana apa ni? Nak letak, apa dia tu? Tabung. Tabung duduk mana tu? Duduk juga mana? Duduk belakang lah. Carilah. Cari semak-semak pakai baju putih ni. Dia anak murid ambo. 2 orang. Jadi itulah harapan ambonya daripada adik kakak semua. Mudah-mudahan kita dapat panggil kebaikan yang banyak lah daripada Allah Ta'ala dengan apa saja usaha yang kita lakukan. Biar masuk dalam wakana sa'yukum mashkura. Adalah usaha kamu. Semuanya itu makna hingga tidur kita pun dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambo rasa sekadar tu sajalah perkongsian ambo. Untuk orang panggil bersama dengan adik kakak. Mudah-mudahan perkongsian kita ini menjadi ilmu nafi',
ilmu yang memberi manfaat, yakni ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kesilapan hamba, kalau ada salah, silap, rala, error apapun, itu daripada kelemahan dan kekurangan diri hamba sendiri. Mana kita doakan supaya kita tu orang panggil dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ila akhir wallahu Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah rabbil alamin.